Okey, Assalamualaikum. Saya ini interested nak cerita berkenaan dengan Daisy Lab, sambungan kepada video saya sebelum ni. Di mana video saya sebelum ni sedikit saya cerita pasal sampling rate, macam mana nak set sampling rate dekat dalam Daisy Lab, dan juga macam mana kita nak ambil modul-modul input, contohnya signal generator ataupun modul untuk tunjukkan sound signal daripada sound card kita. Basically, semua benda ni yang akan saya tunjukkan hari ni sebenarnya dia ada berkaitan dengan ilmu yang saya ajar dalam kelas Measurement and Instrumentation di UMP lah, untuk subjek Mechanical Engineering tahun tahun 2 dan juga tahun 3. Tapi untuk hari ni, kita untuk general semua orang boleh, siapa-siapa yang pernah guna yang ada Daisy Lab boleh rujuklah. Okey, untuk saya teruskan kali ni, saya nak cerita sikit kita punya target hari ini, iaitu kita nak let's say kita ada beberapa graph ataupun display yang akan kita masukkan ke dalam worksheet. Kemudian kita akan cuba appearkan result dia. Kalau banyak sangat window yang graph ataupun output, nanti susah kita nak tengok pasal kita nak kena minimize, kita kena maximize setiap window, susah. So apa kata kalau kita letakkan semuanya dalam satu layout yang cantik, yang mana kita susun dia betul-betul dan kita boleh tengok semua window yang berkaitan yang menunjukkan graph. Okey, contoh tanpa tunggu panjang saya tunjuk terus. Let's say kita ada modul driver ataupun yang sebelum ni saya tunjukkan mana sound card lah. Di sound card ni tak boleh ada banyak signal. Dia satu je channel dia sebab sound card kita. Lainlah kalau you all pakai apa nama, sound card external. Mungkin sound card external bila kita link dengan USB, mungkin kita akan dapat banyak channel lah. Tapi kalau pakai embedded sound card yang dalam komputer ni, yang macam ni, modul analog input ni memang satu je lah. Dan juga kita masukkan seperti contoh sebelum ni, kita masukkan juga control signal generator. Masukkan juga. So kat sini kita buat untuk lebih interesting, kita buat width modulation, which is kalau width modulation ni kita let's say kita nak ubah frekuensi. Mana kita nak input tu kita nak ubah-ubah frekuensi dia. Okey. Kita okey. So maksudnya untuk signal generator ni memang dia ada input lah bahagian sini. Bahagian input ada input dan output dia apa. So tadi kita nak buat input dia, input dalam sudut kita nak ubah suai frekuensi. Yang sebelum ni signal generator fix. Sebagai nak lebih senang, kita masukkan juga satu lagi signal generator yang fix, yang without modulation. Ni fix. Masuk fix, kita tekan dia, double click. Let's say kita buat dia chain 1 without modulation. Okey, yang ni maksudnya setting frekuensi amplitude ni satu. Dia tak ada boleh ubah-ubah dah. Memang dia satu je yang based on apa yang kita dah set dia. Let's say frekuensi let's say 10 Hz. Sine wave, amplitude kita maintain 4. Yang lain-lain kita maintain lah. Dan kita tekan OK. Okey, satu lagi ialah kita nak pakai driver punya time base. Pastikan dia sama macam driver time base dia. Okey. Okey. Alright. Now kita tengok signal generator sama juga. Yang ni kita tengok kalau perhatikan kat sini, frekuensi ni tak boleh tekan, tak boleh set. Sebab kita akan masukkan apa nama input kemudian. Dan daripada input tu kita akan buat kita buat slider lah, slider. Kita boleh slide daripada nilai kosong sampai ke maksimum yang kita akan pilih nombor dia. Amplitude apalah kita letak rendah sikit. Yang ni kita letak rendah sikit 2. 2. Sorry, nombor 4. 2. Sorry. 2. Okey, sorry. Apa saya buat ni? Okay, 2. Sama juga sine wave. Kalau kat sini kita tengok dia tak ada option untuk kita pakai time base apa. Sebab kita ikut yang pertama tadi, signal generator pertama tadi. So kita pakai time base untuk driver. So whatever kita set time base ni 2.
dia itu kita set dia punya sampling rate dan juga block size. So untuk ketiga-tiga ni kita akan pakai same time base. So iaitu time base ikut driver lah. Ya, driver ni yang yang analog input ni. Okay. So kita tengok dia punya ni dulu. Sebelum kita buat apa-apa lain, kita tengok dia punya setting dulu. So kita pergi kepada time base, okay. All setting. Nampak? Ada tiga ni. Instrunet, driver, Dezilab. Tapi kita akan pakai yang driver punya setting. Maknanya dia soundboard punya setting. So kalau ikut kat sini by default dia akan letak yang maksimum lah 11,025. Tak apa, kita maintain dengan 11,000. Sebab sound wave memang lebih kurang tu lah, memang kalau sound saya ni kalau kita boleh buat spectrum analysis lebih kurang dah 1,000 2,000 Hz kan. So okey lah tu, 11,000 sampling rate tu. Anyway, kita maintain dia punya sampling rate dia 11,025 Hz. Dan block size pun kita buat automatic. Okey, nanti lepas ni kalau kita nak tukar, kita boleh tukar kat sini je. Tapi sekarang ni kita maintain dulu dia punya sampling rate dan juga untuk block size dia. Settle. Okey, kita balik pada tadi. Uh, let's say yang ni maintain. Okey. Yang ni maintain. Yang ni maintain. Ketiga-tiga ni adalah input. Satu input untuk sound card, satu input untuk signal generator tapi with fixed number, fixed values. Dan yang ketiga signal generator. So saya kena namakan ni. Saya buat gen 2 with modulation. Okay, ini 2. Okay, sign. Okay. Ini saya buat apa tadi? Without. Okay. So ni without dan with. Okay. So kita letak slider lah untuk pastikan kita boleh masukkan input dia. Mana slider? Dekat dekat slider. Ni slider. Slider, kita masukkan slider kat situ. Kita kena connect lah. Okay. So slider kita double click dia. Kita buat frekuensi lah. Frekuensi slider. Kita buat slider. Senang. Okay. So satu channel dia tak banyak input. Kita boleh buat banyak input sebenarnya. Tapi kita nak sambung kalau kita buat banyak input channel, banyak dia kan. Tapi kita nak masuk ke mana? Tu tak payah buat banyak lah. Buat satu je lah pasal kita nak pakai satu je. Okay, satu je lah. So okay, minimum value kosong biasa. Kalau frekuensi tu kosong lah. Dan kita maksimum kita buat banyak sikit. Kita buat 100. Resolution 100. Mana boleh resolution 100? Kita kosong sehingga 100. Tapi nilai paling kecil 100. So nanti dia jump kosong ke 100 je lah. Kita kena kecilkan sikit. Mungkin kita buat 1. 1 lah. Maknanya dia naik atas step 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 100. Okay. Alright. So yang lain kita maintain. Kita biar je. Okay, dah settle. So now kita dapat semua ni. Okay. Alangkah baiknya kalau kita classifykan dia. Sebenarnya background ni kita boleh tukar tau. Kita buat right click, tekan right click, tekan colors untuk kita change background punya warna. Tak sukalah warna plain putih ni, kita buat warna say biru muda. Kemudian ni pun kita dah cantik susun ni kan, kita groupkan dia. Kita right click, kita buat create documentation frame. Kita buat kita buat macam ni. So kita right click, kita edit documentation frame, kita double click dia. Kita double click je. Double click dia documentation frame tu, kita boleh tekan lah. Itu kita nak letak apa? Kita nak letak text. Text tu color text. Tak apa, kita buat text color apa? Kuning. Sebab text kita buat background biru macam ni. Background biru tu pun kita boleh tukar. Tak apalah, kita maintain warna putih lah.
Sebab kita punya background dah gelap biru tu, kita buat putih. Okay. Now, settle. Lepas tu, frame. Nak frame tak? Frame hitam lah. Okay dah tu. Boleh lah frame hitam Background okay. Lepas tu kita tulis sikit. Ini input. Input. Okay. Nampak? Dia dah buat input. So, inilah modul yang kita buat satu ni. Input modul. Okay. Now, kita nak view lah ni. Kita tak boleh nak run benda ni. Pasal dia akan detect sebagai apa nama? Modul yang terbuka. Open modul. Tiba-tiba kita run boleh lah. Boleh lah. Sebab kita tak ada proses. Boleh lah sebenarnya. Tak apa. Kita sebab boleh, walaupun boleh tapi kita tak nak view lah pasal tak ada graph. So kita tunjukkan dalam bentuk display Display macam biasalah. YT chart. Tengok satu. So kita nak buat macam mana? Just sebelum ni kita buat 3 kan supaya semua masuk sekaligus. Tapi for the sake of our discussion ni kita buat 3 graph. Biar nampak banyak sikit graph. So tiga-tiga ni ada graph masing-masing. Yang ni, yang ni, yang ni, yang ni, yang ni, yang ni. Okey, bagi dia rata sikit straight. Okey. Untuk bagi interesting, graph ni kita buat sedikit mathematical analysis. Kita buat statistik lah. Kita buat math analysis, matematik Kita buat, sorry, tak nak buat matematik, kita buat statistik. Statistical values. Okay. Any one of it, kita masuk sini. Kita kira dia punya, kita buat calculation sikit. Kita buat calculation untuk dapatkan nilai. Kita buat sini. Letak bawah ni. Letak bawah ni. Kita nak dia hasilkan nilai. Kan kalau kita belajar sebelum ni kan, kalau signal dia ada RMS, dia ada peak values, minimum values, kan? Let's say kita nak calculate untuk signal ni, maximum minimum value. Okay. Sorry. Bukan ni. Salah. So, delete balik. Kita masuk. Dah sini. Kita masuk display lah. So, kita buat statistik. Kita nak apa? Kita nak maksimum. Let's say kita nak nilai maksimum. Untuk signal tu kita nak nilai maksimum. By each block. Okay. By each block. Satu block berapa tadi? Satu block satu kan? Satu block tadi. Kalau kita boleh. Kita tekan OK dulu. Ambil maximum value. Kita buat ni. Terus sini lah maksimum. Supaya nampak maksimum. Max calculation. Calculation. Okay. So, ini modul dia kira maximum calculation. Tadi kan satu blok kan? Sorry. Blok satu kan? Berapa blok kita ambil? Satu blok tu berapa nombor? Satu blok tu time base all setting 4096. Satu blok tu ada 4096 data. So daripada 4096 data tu nilai berapa paling maksimum? Okey, faham ah? Dan dia nak view ke mana? Dia view dekat, kita letak dekat display lah. Digital meter. Supaya dia tunjuk nombor digital. Tak sini. Ada sebab kenapa saya tak situ. Saya tambah sini. Okey. Kita tak bawah sikit. Okey. Kenapa tak depan sikit. Depan sikit. Biar dapat cantik sikit. Senang kita. Okey. So, digital meter ni kita buat ni lah. Kita buat max value. Supaya nanti dia tunjuk single value untuk maksimum. Okey. Tapi setting kita buat setting decimal value. Maknanya decimal ni mana 0.00 something lah. Dan kita berapa decimal selepas titik perpuluhan tu? 2 kecil sangat. Tak apalah, boleh lah 2. Maknanya dia dapat let's say 10.01. Dia 0.02, 0.04, 0.12. Dia ada 2 titik perpuluhan belakang tu. Okey, itu standard tu So kita okey lah. Kita okey. Alright, so settle tu kita ada 3 graph dan 1 digital meter. Kemudian
Okey, jom kita tunjuk apa jadi dia. Maknanya kita ada 3 graf. Ni satu masalah ke ni. Kita ni saya suka tekankan dalam kes kita ni kita buat nama dia. Unlock input, kita buat nama dia sebagai sound card. Senang nampak sound card. Okey, yang ni chart chart sound. Yang sebab dia tak boleh panjang nama ni. So kita letak um, yang boleh kita faham lah. Tak apalah kita sound tak best. Kita buat akustik. Akustik. Sebab akustik ni dalam bahasa fizik ni ialah maksudnya sound wave lah, wave. Jadi kita letak akustik lah senang Boleh, maknanya dia ialah sound wave. Sound wave yang kita dapatkan daripada sound card tu. Okey. Kemudian Gen 1 kita buat ni, kita buat sini sebabkan tadi input kita 10 Hz 10 Hz. Kita buat 10 Hz. 10 Hz. 10 Hz signal. Okey. Yang ni kita buat very kita buat frekuensi lah. Frekuensi beginilah senang. Frekuensi. Sebab dia kita boleh ubah sesuai kan. Lupa pula. Kita kena buat auto scale. Auto scale. Ni pun auto scale. Ni pun auto scale. Okay. Now, setting semua saya settle. Yang ni pun kita dah setting tadi. Nama pun dah ada. Okay. Apa kata kalau kita buat dia frame. Kita right click. Kita buat create documentation frame. Kita buat macam ni. Alamak, color biru. Dah double click. Double click dia. Kita tukarlah background. Kita buat warna hijau terang pula. Hijau terang ni. Hijau terang ni. Okay. Tulis dia. Output. Frame hitam lah. Okay. Kita. Tadi pun ada. Sebenarnya kalau kita double click sekali. Dia ada font. Kita nak tukar font lain boleh ni. Kalau rasa minat pakai font lain. Kita buat. Let's say. Bold italic. Okay. Nampak? Dia dah tukar. Okay. Ni kita buat lain. Kita buat nama lain. Kita kita right click sekali lagi. Kita create documentation frame. Kita buat macam ni. Tukar color. Kali ni kita buat color merah pula. Merah. Okay. Text dia kita buat processing. Pasal memang dia proses. Dia kan daripada signal kan. Kita buat matematik. Kita processing lah. Okay. And then. Okay, nampak. So kita ada input. Processing. Lagi best kalau kita boleh susun. Semua jenis processing kita masuk situ. Letak je dalam ni. Sini lah. Alamak. Sini lah senang. Kena susun betul-betul lah. Kita kena plan dulu apa kita nak buat. Bawah ni kita boleh letak lagi ni. Kita boleh letak lagi modul-modul processing. Apa-apalah modul-modul processing kita letak bawah tu. Okay, now kita dah siap. Cantik kita punya susunan worksheet kita. Kemudian cuba kita tengok. Nampak? Ada 4 graf. 1 slider. Alamak, mana dia? Dah tengok. Tu masalah kalau kita buat macam ni. Nampak? Kita kena susun. Kita kena susun macam ni. Banyak payah sikit kita nak tengok semua. Slider pun satu. Kat sini. Nampak? Kita tengok slider. Daripada 0 sehingga 100. Dia punya. Alamak. Resolution dia fail. Tekan guna ni nak panah. Kenapa dia 150 ni? Kenapa dia tak kecil ni? Dia boleh pergi 0, 50, 100. Saya tengok balik apa setting dia. Kita tengok balik. Slider. Oh, dua step. 2 step je. Salah faham tadi. Minta maaf. Maknanya 2 step. Maksudnya 0, 50, 100. So betul lah tadi kita buat 100. Kita buat ni. Kita tekan. Kita buat 100. 100 maksud dia 100. Maknanya ada 100 step. Sorry lah saya silap faham tadi. Saya tekan OK.
Biasalah kita sama-sama belajar. Saya pun tak ingat. Saya pun lupa. Now, kita buka, kita maksimum balik. Tengok slider. Jadi tak? Mana slider ni? Nampak? Dia turun. Ikut nombor lah. Oh, dah sedap sikit kita nak tukar kan. Nak tekan nak panah boleh. Kita nak tekan nak buat ni boleh. Nak tekan nak panah boleh. Ni saya tekan nak panah ni. Nak panah kat keyboard. Boleh. Beres. Dapat satu. Setting dah semua dah setting dah ni. Slider dah set. Graph semua dah ada. Digital meter dah ada. Takkan kita nak view macam ni je. Boleh view macam ni tapi susah lah. So apa kata kalau kita buat satu layout. Dia cantik. Susunan dia bagus. Now, kita pergi kepada window. Okay. Kita tekan new layout. Keluarlah layout baru. Nampak semua ada. Nampak kita ada satu layout putih. Again, benda ni kalau kita right click, kita akan dapat. Kita boleh tukar lah. Dia punya screen tu. Macam mana kita nak tukar background dia apa semua kan. Tapi tak apa. Untuk latihan ni kita tak tukar background. Awak buat sendiri. Awak study sendiri macam mana nak tukar background dia. Saya nak jadikan layout ni layout yang informatif. Nampak semua ada, susunan cantik dan kita akan letak button nanti. Okay, let's say kita ambil satu kita letak kotak ni. Biar dia ada tajuk sikit. So kita letak ayat text line. Okay, kita besarkan sikit. Double click dia. Kita letak teks. Kita letak apa nak letak Okay. Apa lah. Saya pun tak ada idea. Tak apalah kita buat ni. Kita buat monitoring. Monitoring. Okay. Ada setting ni. Ada yang alignment centered right. Kita nak buat rotate 90 degree pun boleh. Ni nak buat background color. Nak tekan background. Let's say background nak purple ke. Okay. Lepas tu frame nak apa. Nak color apa. Nak line dia besar ke kecil. Let's say kita buat besar sikit. Let's say kita buat 45mm. Okay. Dah. Monitoring. Boleh. Okay. Tapi kita tak payah buat frame lah. Tak payah buat frame lah. Tak payah buat frame. Pasal dah ada frame luar kan. Tak payah buat frame. Background pun tak payah. Kita. Okay. So nanti macam ni lah. So yang kotak luar ni kita color. Kita buat frame sikit. Kita buat purple lah. Purple. Okay. Line. Kita buat besar sikit. 2.2. Okay. Nampak. Nampak. Tak cantik lah. Tak cantik lah colour dia. Line colour tak naik. Warna hitam juga. Hitam tapi tu buat tebal sikit. Kita buat let's say 5. Okay. Nampak. Okay. Beres. Now kita masukkan gambar pula. Kita masukkan gambar. Kita add picture. Bitmap. Gambar. Double klik dia. Kita letak sini. Lepas klik kita letak sini. Tengok. Lepas tu double klik. Double klik dia. Double klik kat kotak tu. Kita cari file. Tengok apa yang kita boleh cari. Kita boleh letak. You carilah gambar-gambar yang sesuai kan. Macam gambar ada ni. Tak apalah saya ambil ni lah. Senang. Saya silap logo. Tekan OK. Nampak. Buatlah gambar-gambar. Letak gambar sendiri. Design lah sendiri gambar tu. Alhamdulillah. OK. Settle ni. Sorry. Kita guna ni lah. OK. Tepat. Now. Kita. Letakkan graph tadi. Alamak. Letakkan graph tadi Ambil link graph Tengok link graph punya ni. Klik dia. Berapa graph kita ada tadi? 1. Ada 4 kan? Ada 4 graph. Ada 3 graph. 1 slider. 1 dekilometer. Okay. So graph kita letak macam ni. Ni kita letak dekilometer. Slider kita letak sini. Mana kita letak sini. Kita letak sini. Kenapa letak sini? Nanti saya beritahu kenapa letak situ. 1 graph akustik. Graph akustik.
Ini graf fixed values 1 Hz. Kalau nak buat fix dimension boleh. You kena set lah. You double click kan. You double click ni. You boleh set berapa size dia. Kalau betul set size yang sama nampak cantik lah. Lepas ni you buat sendiri lah nanti ya. Okay sini. Pause sikit. Pause sikit. Pause sikit. Yang ni kita letak digital meter. Besar sangat digital meter. Pause sikit. Okay. Lepas tu kita letak slider satu. Slider sini. So kita boleh senang buat slider nanti. You kena plan lah dekat dalam. You kena buat drawing board sikit. You nak plan nak letak apa. Saya double click yang ni. Saya double click yang ni. Kita panggil modul mana. Ni kita letak akustik. Letak graf akustik. Okay. Auto update lah. Kita auto update lah. Kita ni kita boleh set lah. Kita nak buat apa. Kita nak event synchronize. Nanti pasal tak study ni. Apa maksud event synchronization ni. Okay. Ini kita boleh set background dia. Frame dia macam mana. Frame dia tebal kecil ke. Kita boleh set lah. Tak say kita buat frame hitam. Kita buat say 1. Saja nak buat. Buat tebal sikit lah. So tu kita buat ni ialah 10 Hz. 10 Hz frame kita buat tebal sikit. 1. Okay. Ini kita buat yang slider. Yang frequencies. Okay. Frame 1. Okay. Yang ni digital meter. Digital meter maximum values. Okay. Kita buat 1 frame lah. Okay. Kita ini slider. Slider kita pilih frequency slider. Aku nak tak belah sana dulu sini pulang lah. Saya tak belah sana. Saya letak bertepi sekali. Biar semua graf duduk sekaligus. Okay. Yang ni tak payah buat frame lah. Tapi tak payah tak ada frame. Kita kena buat ada frame baru cantik sikit. Buat frame. Frame kita buat 0.5. Biar nipis sikit. Okay. Now, kita boleh buat ni color tau. Kita boleh background color. Cuba kita tengok apa. Tadi kita buat background color. Kita buat terang sikit hijau ke. Frame dia hitam. Tak apa frame, tak perlu hitam. Background tu lah. Background tu kita buat color ni yang background ni grey kan. Kita buat color terang sikit hijau. Nampak dia hijau. Nanti you try lah nanti banyak lagi boleh buat. You try you punya ni. Apa saya nak try juga. Saya buat background color. Yang ni kita nak buat biru terang. Okay. Pertama kita buat biru terang. Background biru terang. Okay. Alright. Buat settle. Okay. Yang ni pun kita buat sikit background. Kita buat color apa menarik sikit. Ni lah. Pink. Okay. Buat pink. Yang ni kita buat color kuning. Baik. Senang dapat. Kita cuba run. Nampak. Nanti kan. So yang ni salah ni. Yang ni kita stop balik. Yang ni dua ni kat mana ni? Yang ni kan. Yang ni dia ambil sebab kita ambil kat sini tadi. Dia maximum value untuk ni, untuk graph yang slider ni. Buat dua. Dia maintain dua je. Apa kata kalau kita ni? Kita buat menarik sikit sebab dia kalau dua tak berubah tak best. Jadi kita buat dia berubah-ubah. So kita macam mana kita nak back kepada asal? Kita back pada worksheet, kita pergi pada window. Kita pergi kita worksheet. Kita pergi kepada maximum value. Nampak? Kita sambung ni dekat sini tau. Kita sambung dekat dekat gen 2 ni.
Sama kat Gen 2, nanti kita akan ambil uh, yang fixed value lah. Kita buat macam ni. Kita buang ini, kita sambung dekat delete. Sorry. Kita sorry kita klik sini. Okey, dapat. Dapat tadi saya tekan edit frame sebab dia keluar gambar part segi macam ni. So kita right click dia, tekan sekali lagi baru dia tak ada, dia hilang. Supaya nanti ada nak panah je. So kita klik dia. Kita nak delete ni, kita nak delete line ni. Kita right click Letak ni kita right click. Kita right click sekali lagi. Dia hilang lah line tu. So kita ambil dekat sini. Kita ambil dekat sini. Nak ambil dekat sini boleh. Maknanya daripada sound card, klik sini. Lepas tu kita klik sini. Tapi dia tak cantik pasal dia cross macam tu. Kita buat macam ni. Klik sini, right click. Kita buat graph ni, akustik ni. Kita buat copy inputs. Nampak tak? Daripada graph tu kita boleh buat copy inputs supaya nanti dia akan keluar macam ni. Nampak? Dia ada satu lagi kat ni. Maksudnya signal daripada sound card ni dia pergi pada akustik. Kemudian daripada akustik ni signal sama dia akan pergi. Baik, dia akan masuk ke dalam processing. So kita boleh pindah ni. So kita pindah ke sini. Kita pindah ke sini. Nampak? So yang ni frame ni kita edit sikit. Kita edit documentation frame. Kita ambil dia, letak sini. Nampak? Sepatutnya prosesor tengah. Output belakang ataupun output belakang sekali. Tak apalah, kita ni nanti you buat sesuai lah biar cantik sikit. Biar kalau boleh prosesor tu kat tengah-tengah, output tu hujung. Baru cantik. Biasalah sebab kita tak plan kan. Tak apalah. Kita okey. Nampak dia ada gambar ni kan. Dia ada gambar ni. Tadi buat apa ni? Kita kena right click. Kita kena tekan edit. Supaya dia keluar hanya arrow saja. Okey. Now settle sini. So sekarang ni dia akan tunjukkan nilai maximum value lah untuk akustik. So kita tekan window. Back to the layout. So nanti kita letak sebelah ni. Kita buat macam ni. Macam ni kita pendekkan dia. Kita kecilkan dia. Kita letak bawah dia. Untuk lagi cantik, kita buat sama color. Kita right click, kita double click dia. Color kita buat sama color macam atas. Biar dia group yang sama. Baru dia group yang sama. Kan? Okay. So kita run, tengok. Kita tekan run. Okay. So dia akan tunjukkan maximum value untuk sound. Dia berubah based on saya punya suara sekarang ni lah. Tak nampak sangat. Macam ketuk kan. Dia itulah. Dia dapat input lah. Kalau saya senyap ni tak ada apa-apa lah. Testing 1 2 3. Nampak amplitude naik. Testing 1 2 3. Nampak naik tinggi tu. Sampai 3 4 2 dia punya sound dia. Okay. Now slider ni kita ubah sesuai ni. Kita boleh tukar slide. Kita boleh. Sekarang ni dia berapa? 25 value. Kita boleh nampak nilai. Kita boleh nampak nilai kat bawah ni lah. 25 volt. 25 volt silap ni. Kita kena tukar ni. 25 volt ni kita tukar hertz. Boleh tak? Kita stop dulu. Kita go to the window. Worksheet. Kita tengok slider. Nampak unit ni. Unit V. Patutnya kita tukar. Unit hertz. Betul. Okay. Kemudian kita back pada worksheet layout. Nampak dia tukar hertz Dia tukar hertz. Okay. Run. Nampak. Okay. So kita tukarlah. Kita nak buat maksimum 100 ke. Nampak dia berubah. Dia berubah. So you boleh play lah lepas ni. Mungkin you letak slider. Satu lagi slider untuk slider amplitude. Slider amplitude kan. Tapi takkanlah kita nak. Let's say lah kita nak buat full screen. Kita tekan file mana? View. View full screen. Apa? Full screen. Cantik tu full screen. Kalau kita boleh buat measurement system lah. Kita bawa benda ni kan. Kita bawa laptop kita kan.
Ni laptop macam tak best nak pegang kan. Kalau kita tukar pada macam tablet ke ataupun kita panggil kita guna Microsoft Surface ke, yang macam tablet rupa dia, nampak cantik lah kita pergi ke site ambil measurement kan. Kan nampak cantik. Okey. Tapi kat sini kita susah kita nak on off dia. Nak off macam mana? Takkan kita nak skip balik, keluar balik. Tekan escape untuk keluar. Tak best lah. So kita buat satu button untuk pastikan kita boleh on off dia tanpa kita skip keluar. Macam mana nak buat? Kita stop dia. Kita go back to the worksheet. Kita add buttons. Saya button, mana button? Switch. Button dekat switch. Kita ambil, kita letak dekat input lah. Double click dia. Kita buat start stop. Kita buat start stop, maknanya dia akan on off lah. So dia tak ada unit apa, satu je. So kita boleh tukar ni, kita boleh buat color dia. Sebelah kita buat color kemudian. Kita tekan dulu, okey. Yang penting kita buat start stop. Okey. So kat mana dia nak appear start stop tu? Dia akan appear dalam kita punya layout. Go back to the layout. Okey. Okay, go back to the layout. Kita ambil link graph. Tekan ni, link graph. Tekan dia. Kita buat. Faham? Double klik dia. Kemudian, kita tekan. Pilih. Lupa nak namakan dia. Tak apa, kita namakan dulu jap. Kita cancel. Kita namakan dia dulu. Kita go back to the worksheet. Double klik. Kita buat sini. Start. Button. Okay. Start button Dah tukar tu. So kita go back to the layout. Double klik dia sini. Double klik ni. Kita go tengok start button. Okay. Kemudian kita you nak ubah apa ni? Tak payah ubah lah. Kita buat frame je. Kita buat frame besar sikit. Satu lah. Okay. Nampak? Tapi tak best ni. Ada switch kosong ni. Macam mana nak buat ni? Atau ada perkataan off ni. Off ni sebenarnya dia punya dia punya apa? Status lah. Status. Pada sekarang ni dia keadaan stop kan. Kalau kita tekan start dia akan tulis on sini. Boleh keadaan on kalau kita tekan start. Sekarang ni stop is off lah. Tapi saya tak naklah benda ni, tak perlu ada pun. So apa kita buat, kita remove je lah benda ni. Kita remove lah benda ni, kita remove benda ni. So kita double click dia. Go to setup. Okay, maknanya kita go to setup. Maknanya sama ada kita nak tekan setup ni ataupun kita boleh go back to the worksheet balik lah. Worksheet balik. Go worksheet, kita double click sini. Tapi kalau kita malas nak go worksheet, kita stay dekat tadi, dekat layout tadi. Kita stay kat layout tadi. Kita stay kat layout tadi. Kita stay kat layout ni, kita double click dia. Kita tekan setup. Okey, dan kita tengok ni status tag. Sekarang ni dia kan status tag kan off kan. Ni off. Kalau kita tekan on, dia tekan on. Tapi kita tak nak benda ni, kita tak nak benda ni. Tak nak ada benda ni. So apa kita buat? Kita pergi ke option. Option, kita tak nak ada status tag. Dan kita tak nak tunjuk pun channel name. Channel name dia switch kosong tu. Tak nak channel name. Okay, kita tak nak. Okay, dan kita pakai time base apa tadi? Kita maintain time base dia, time base driver. Pasal dia kena pakai time base yang sama. Jangan tukar-tukar time base. Okay, pakai time base yang sama. Time base dia driver. Dia kan ada 3 tadi kan. There's lab, driver, Ethernet. Ambil driver lah. Okay. So kita okay. Nampak? Okay, nampak? Dia dah full macam ni. Kita boleh tukar ni. Kita tukar lagi. Kita tekan setup. Kita buat option. Sorry. Font. Kita ajar font. Bagi besar sikit. Automatic size. Tekan font.
Besar sikit. Kita buat let's say 48. Oh dia automatic lah. Automatic maksud dia akan automatic size lah. Dia akan ikut size button tu. Kita buat single font automatic size. Okey. Tengok idea. Nampak? Tapi buruk lah besar macam tu. Buruk lah. Apa kita tukar lagi. Kita tukar font, kita buat fix size. Tekan fix, kita letak besar sikit lah. Kita buat 48 ke? Besar sangat. 28. Oh ya. Kita buat bold. Okey. Okey. Oh okey sikit. Boleh lah. Nampak? So, kita full screen. Sama ada kita tekan view full screen ataupun kita tekan control F. Anyway lah, kita tak boleh tekan control F lah. Control F. Dia full. So, kita nak start, kita tekan start. Kita boleh stop. Kita boleh start. Kita boleh stop. Start. Stop. Dah. Start. Dah, kita boleh buat measurement lah. Dan kita boleh tengok ni, kita boleh slide dia, slide down. Slide down. Boleh control. Slide down. Okay. Okey, cukup untuk sesi kali ini dalam setengah jam 40 minit. Sorry, in 40 minutes kita dah buat tutorial ni. Boleh refer dan kita untuk next session kita akan buat lagi menarik. Kita akan buat lagi menarik supaya kita boleh mungkin kita boleh buat addition. Signal tambah signal. Lepas tu kita akustik ni pula kita boleh buat frekuensi analisis pula. Kita akan gunakan layout ni lah. Kita akan tambah layout lain pula. Okay. So, kita tutup sesi kita. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.